Ni aku nak cerita cara kilang OEM pasang bush, sama ada dekat lower arm ataupun mana-mana part lah. Banyak aku nampak orang share video dia pakai grease. Dia akan letak grease dekat area sini kan, dekat bush ni dia akan letak grease. Aku tak kata salah, tapi apa yang aku nak share ni adalah cara kilang OEM. Dalam bekas ni sebenarnya ada air sabun. Okay, so cara dekat kilang memang kita orang gunakan air sabun, sebab air sabun ni lama-lama dia kering. Okay, ini memang cara kilang OEM kita belajar daripada Jepun dulu. Tak kisahlah kilang Futaba. Futaba ni dia banyak supply Daihatsu dengan Toyota. Memang macam itulah cara dia. Okay lah, aku nak sambung masukkan bush ni. Susah nak buat kerja sambil pegang phone.